So dekat dalam zakat, okay, kalau untuk yang ni basic info lah berkenaan dengan zakat, dia 2 syarat utama, kena cukup haul, kena setahun, and then another one ialah nisab dia lah. Okay, cukup nisab. So baru syarat wajib bayar lah untuk zakat. Okay, zakat ada beberapa jenis lah. Okay, untuk Malaysia, okay, kalau kita tengok dekat laman web mana-mana bahagian negeri lah, okay, so dia ada beberapa jenis zakat. So dekat sini ada yang kami tambah baik daripada sudut bahasa, okay, and then adjust daripada sudut perkataan apa semua. Kalau ada yang bahagian kami tak pasti asal Mr. Arif daripada mana, Jamin daripada mana, so kami cuma olah lah ayat sama dengan Malaysian punya bersesuaian tu. Okay, so nanti user boleh tengok, boleh play around dekat sini. So akan ada bahagian item-item yang terlibat dalam pengiraan zakat. Okay, so dekat sini kami juga ada masukkan satu bahagian iaitu zakat info share with love. Okay, yang ni sepanjang kami buat research berkenaan dengan zakat, and then tambah top up ilmu lah apa yang ada berkenaan zakat. Dekat sini antara gambar dan juga rujukan yang user boleh tengok dan pengiraan sekiranya berminat lah untuk tengok, untuk tahu lebih detail berkenaan dengan zakat. Of course, kita as a business owner ataupun dari segi pekerjaan pun, mana-mana pun dia syarat dalam rukun Islam kita, of course kita kena bayar zakat kan. So pastikan 2 syarat utama tadi, iaitu cukup haul and then cukup syarat nisab lah mengikut negeri masing-masing. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain, okay? Gracias!